Janggut atau nama sebenarnya Haji Mat Hassan bin Panglima Mat Munas. Dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jeram, Pasir Putih, Kelantan. Mendapat pendidikan pondok di Kelantan dan melanjutkan pelajaran di Makkah. Nilai beriman. Setelah kembali dari Makkah, keimanan Tok Janggut bertambah kukuh dan kuat. Dia banyak beribadat malam dan mengikut sunnah Rasul dengan menyimpan janggut. Nilai ketegasan. Tok Janggut bertegas menunaikan permintaan Seri Sultan agar berjumpa dengan wakil-wakilnya di Padang Pak Ahmad bagi menyelesaikan masalah yang sedang berlaku. Walaupun dinasihati oleh Engku Besar agar berfikir dahulu sebelum ke Padang Pak Ahmad. Engku Besar berpandangan jemputan itu mungkin perangkap menangkap Tok Janggut. Nilai kesabaran. Sekembali dari Mekah, Tok Janggut dimaklumkan ibunya bahawa ayahnya Panglima Munas mati dibunuh oleh Pak Sulung Bulat di Padang Garung. Tok Janggut berasa duka cita namun tetap bersabar dan tenang. Nilai kepimpinan. Tok Janggut berjaya mempengaruhi penduduk Pasir Putih, khususnya penduduk Jeram, untuk menentang pungutan cukai yang dikenakan ke atas mereka. Tok Janggut juga berjaya mempengaruhi penduduk Jeram, Kampung Saring dan lain-lain dalam jajahan Pasir Putih, termasuk Engku Besar, agar bersiap sedia dengan membina benteng di Bendang Batas Besar dan Kampung Saring bagi menghadapi cabaran daripada pihak Kota Baru. Inggeris, kita tetap jerai ni. Kabarnya pihak Inggeris bina dah pendapatan mereka sini. Nilai keberanian. Tok Janggut berani menentang sistem cukai British yang menindas rakyat di Kelantan, walaupun mengetahui risiko menghadapi tentera yang lebih moden. Syukur kita pada Tuhan. Namun kita jangan sekali-kali lala. Orang putih tu mesti segera balik. Ambo tak takut tu. Biar 1000 hari demi tanah air kita, Ambo akan berjuang habis-habisnya. Tengok tu, kemenangan kita hari ni akan menjadi pembakar semangat kita semua. Nilai patriotisme. Tok Janggut sanggup berkorban mempertaruhkan nyawanya menentang pungutan cukai yang dikenakan ke atas rakyat di jajahan Pasir Putih. Beliau menentang penguasaan dan pengaruh Inggeris dalam pentadbiran kerajaan Kelantan. Penentangan Tok Janggut menyebabkan beliau dianggap pemberontak yang melawan kerajaan Seri Sultan oleh pihak Kota Baru dan akhirnya beliau terkorban dalam peperangan di Batas Besar. Kita teruskan pertandingan ni. Berhenti menerima. Satu orang melarikan diri, Tuan. Biarkan. Kita percaya itu benar ketua mereka, Tok Janggut. Di bumi Pasir Putih, engkau berjuang. Nama Haji Mat Hassan bin Munas tetap dijulang. Gugur jasad bukan bermakna hilang. Semangatmu hidup sepanjang zaman.